dari kumpulan pertama. Dipersilakan. Seseorang untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Kesihatan mental juga perlu dijauhi dari kanak-kanak, orang dewasa dan remaja. Penyakit mental yang baik amat penting bagi mewujudkan suasana yang mental. Ini jenis penyakit mental ada 3, iaitu paranoid, itu membayangkan perkara yang aneh-aneh. Masa insomnia pula adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang itu merasakan dirinya ketidakupayaan untuk tidur sampai tempoh yang bersabar. Faktor yang menyebabkan kesihatan mental. Faktor-faktor yang menyebabkan kesihatan mental antaranya yang pertama, tekanan hidup, yang kedua, masalah keluarga, yang ketiga, masalah ekonomi, yang keempat, murung, akhir sekali gangguan emosi. Kepentingan menjaga kesihatan mental. Antara kepentingannya ialah meningkatkan kesihatan diri yang produktif kehidupan, seterusnya menghindari penyakit mental, selepas itu disukai oleh orang ramai dan memperolehkan yang baik. Selain itu, menikmati kehidupan yang pandai mengatasi masalah. Akhir sekali menghargai orang lain dan alam sekitar. Betul. 3M, bagaimana cara-cara untuk menjaga kesihatan mental? Terdapat beberapa cara untuk menjaga kesihatan mental. Seperti pertama, turun masa dengan baik supaya tidur kamu lebih cukup. Kedua, bersenam. Bersenam sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Ketiga, sentiasa berhubungan dengan keluarga dan rakan-rakan supaya tidak kesorangan. Keempat, makan makanan yang berkhasiat seperti sayur, buah-buahan dan lain-lain. Kelima, jauhi pengambilan rokok, dadah dan alkohol. Keenam, kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai seperti keluarga, sahabat dan kaunselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Tuan Guru Besar, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Izinkan saya membuka bicara dengan seuntai pantun. Pagi indah mentari bersinar, burung berkicau riang di taman. Kesihatan mental amatlah besar, menjaga jiwa membentuk insan. Hadirin sekalian, kesihatan mental ialah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Selain itu juga, kesihatan mental seringkali dikaitkan dengan individu yang sentiasa berfikiran positif. Kesihatan mental amat perlu dijaga. Kesihatan mental yang baik akan menghasilkan kualiti hidup yang baik. Kesimpulannya, kesihatan mental yang baik akan menghasilkan gaya hidup yang cergas dan minda yang sihat. Sekian dahulu daripada Terima kasih kerana bicara. Seterusnya saya bersama dengan Tuan Aini Zara sebagai kaunselor di Sekolah Seri Mutiara. Tuan Aini Zara sebagai kaunselor sekolah, bagaimana dia ingin memberikan kepada pelajar secara yang boleh mendiskusi proses dan kami juga mengajar dari bersama dengan terima kasih Tuan Aini Zara. Mobil putih ini diharap dapat membantu masyarakat. Selagi keseimbangan antara pelajaran dan emosi amat penting. Ini adalah dengan surat jersey. untuk menggunakan
Salah satunya bermula dengan pinggan anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom bersama saya dan rakan-rakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang amalan pemakanan sihat suku-suku separuh. Objektif kelas kami adalah untuk objektif utama adalah untuk mencari masalah obesitas dalam kalangan bersekolah dan cara untuk mengatasinya. Terima kasih Melissa. Seterusnya, saya akan menerangkan sepertiga amalan pemakanan sihat. Antara amalan pemakanan sihat boleh membantu mengawal gula dan darah seperti darah tinggi. Selain itu, ia juga penting untuk kesihatan mental. Akhir sekali, ia boleh membantu sihat dan cantik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang amalan pemakanan sihat. Antaranya, kita boleh meningkatkan kesihatan tubuh badan. Selain itu, ia boleh mengurangkan risiko penyakit kronik seperti orang darah tinggi. Akhir sekali, boleh membantu mengawal berat badan. Terima kasih Jana. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan tidak mengamalkan makanan sihat. Jika makanan sihat, antaranya ia boleh meningkatkan risiko penyakit kronik seperti sakit jantung. Selain itu, ia juga boleh menceraskan kesihatan mental. Akhir sekali, ia boleh menyebabkan kekurangan tenaga dan fokus, contohnya ngantuk apabila guru sedang mengajar. Saya akan menerangkan tentang piramid makanan. Piramid makanan terbagi kepada 4 alas. Alas pertama ialah makanan yang mengandungi sumber karbohidrat yang mengkekalkan. Sungguh asyiknya mendengar lagu, jagalah hati, jaga pendengaran, terubah diri, buat seketika, jangan lepas pendengaran telinga. Jangan hati, jika kamu lelah, jangan telinga, hidup pun boleh, elak bercanda, tidak terlukan. Senaman juga boleh buat di sekolah, rumah, tasik. Memperbaiki keseimbangan